Okay, Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Pagi ni apa tengok ni kelong kan, kelong. Kelong ni first time lah aku main. Tak pernah main lagi lah, tapi kelong ni pun tak orang tak apa tak top lagi lah kan. Dia tak baru, dia rasa bos dia baru open untuk trip mengai kan. Kelong Batu Maung geng. Batu Maung ujung sana tu ampan naik JT nak pergi apa Pulau Rimau kan. Kat sini tu tak nampak ni. Sana belakang sana jambatan kedua. Ni kami first time match ni. Jadi cara permainan kat kelong ni pun kami pun tak tahu macam mana kan. Tapi kami tiang tengok aja nah, belasah tengok aja nah. Hari ni aku tak seorang main, aku main dengan master aku ni, aku punya sipu. Aku duk harap kat dia ni. Iya kan, koyan. Tengok, koyan dah tutung. Umpan hidup dah, umpan mati pun ada. Ada sikit dah. Sikit dah. Kelong ni, kelong apa? Kelong Batu Maung kan noh. Kelong Batu Maung apa cari tengok kat TikTok ke kat YouTube tak mesti dah tak know. YouTube lepas ni YouTube kami. Okey, kami first main buat YouTube kat sini, tapi tak tahulah kalau ada orang lain cari tengok cari tengok kami bukan bang. Sebab kami pun cari sendiri. Kami pun cari sendiri. Kami pun malas nak promote sebab toke tak bayar pun, kami bayar dia. Tak apa tengok. Tengok-tengoklah. Layan tengok lah. Okey, ni tempat kita parking barang geng. Kalau hampa tengok sini ada satu bilik, dua bilik di sini. Ada mate trip malam sini? Tak. Trip petang. Trip petang noh. Tapi ada parking macam ni. Ni. Boleh elok ni. Sebab tidur boleh Esap je hujan ni kan. Ngantuk malam-malam ni tu. Siapa bagus ya? Okey lah. Anjing dia pun boleh tahan kat tengok tadi. Anjing dia pun boleh tahan kat noh. Tapi tak jarang lah. Tapi show lari ke okey ya? Okey lah noh. Dah lari okey lah. Show tak lari pada tahu mana harap. Aku show lari keluar. Kat sini dia ada macam rumah hantu lah. Serius. Rumah hantu. Amai tengok dalam ni tu rumah hantu. Sebab rumah hantu. Rumah usang lah, macam rumah usang orang tinggal tengok. Sebab rumah hantu geng. Mesti Cina naik ke lubang ni tu. Lubang ni tu. Kau tengok dia tak rot. Aku pun tak tahu tak mana ni. Okey, sini kot. Okay, sekarang ni aku pasang 3 koyan. Belakang tu satu, dalam tu, luar ni satu. Aku main kat rumah hantu ni geng. Sebab aku panggil rumah hantu. Rumah ni macam, dia macam rumah tapi terbiak lah, ada bilik semua cukup lah. Lubang banyak ah. Mana? Kalau jenis ni sok ni apa ni bukan sok working yang makan. Masya Allah, lubang tak apa sini. Boleh bukit tidur sikit. Bila mana? Lubang banyak guys, lubang banyak. Dia bukan roti yang dia makan tu. Udang boleh balai ke?
Kenapa? Tak sedih. Bagian aku yang bawai. Sini. Tak ke mulut tu. Yang kau tengoklah lubang ni dia. Kau tengoklah lubang ni Tak kau dekat kali. Tengoklah lubang ni. Rosak. Duduk. Sayang. Kat 2 kilo rumah ni lah. 2 kilo dah ni. Anak-anak dia apa dah ni. Sekawan ni. Ada sok dia. So tadi dia lari. Ambil ni minta ketiga lah. Minta ketiga. Han turun. Tarik dekat ni dah. Alam tak ketiga. Ha? Dia tiga apa tadi? Dedak dah. Tengok depan tu dah dedak. Tengok dia tu time tak bawa putih tu. So tengok. Seh kat sana. Dia tak bawa putih tu. Ish. Ni aku nak buat macam mana? Bukan nak buat macam mana ni. Kita cari yang terkait 3 orang dah pergi 3. Buat duk cuba. Oh tidak bawa dia udang kok. Kena ketiga main pas ni. Ambil penyok ni. Ambil penyok tu. Dia. Ha? Tak ketiga. Mana mata ketiga? Mata ketiga dah. Tak, mata ke satu-satu dah pun. Aku guna donat sih, donat. Donat dia mahu tu donat. Weh, donat dia balai. Ha. Siapa dah telefon ni? Nak ke sini? Tak boleh dia. Bola ni.
Dia makan donat guys. Dia lagi tau. Hmm. Nampak. Cepat. Naik lagi. Tak kena. Tolong cuba. Bulan. Tembus ni. Donat mana lah dia mau. Donat mana? Ada roti ni. Weh sedih dia nak belah sedih. Dia mana belah dia tak kan. Ambil apa? Oh, dia mai. Turun bawah bang. Naik lagi. Mantap sedih. Tak jatuh. Dia ni yang saya pok dulu. Yang kita mau makan dia naikkan ni dua. Tak apa. Donat tu tenggelam pula. Antak tok tu mai tu. Yang mana masuk ni tu? Dah ya. Dah ke donat tu tenggelam pula. Entok punya. Dia turun bawah sikit. Aku tak pakai batu. Oh. Ayam. Kamu hok sok ni. Aduh saya. Dia duduk bawah ni tau. Dia dah lari dia. Dah ke. Oh. Naik lagi. Mantap lah sedih. Tak dia makan entok weh. Payah kiri tu. Dia pandai ni, dia tak ambil ni. Yang ni dia tak ambil tau. besar ni pandai ni dia tak ambil tau. Ha? Yang besar ni dia pandai tak ambil ya. Ambil je.
Haram cakap ni, aku cakap dengan perut dia tak dekat sikit. Ajar tu. Oh lari push dia. Saya. Kalau ni banyak kan. Okay geng, lu pandai sini ni. Tak laksana dia lari main sini. Tapi ni dah hilang lah. Aku cakap kat pol dia sikit dia. Nak sikit lah. Dia belah lah. Tak apa lagi dia main lagi ni. Kita cari lagi. Makan donat kan? Donat lah. Donat dia sikit lah. Okay geng, dekat sini pula geng dia main. Kepala dia menghadap sana, dia tak menghadap ni. Dia kepala dia menghadap sana. Dia tak tengok roti. Dia melawan arus tau. Kan dia dah kan? Ada. Ada lah. Bayak mek tu kan. Dia? Tengok kan? Hmm. Mak sana mesti ada tak? Hmm. Yang kata orang bantu. Dia main lagi kan? Dia main lagi, kita gasak lagi. Dia duk tahu dia punya ayak orang ni. Tak nampak. Tapi ayak tu ni tak nampak ni. Gelap. Boleh tebu besar ni di bawah ni. Oh pandai orang. Dia petau lagi kan. Orang tu nak makan. Dah. Tapi hak yang garang hak kecil. Hak kecil yang garang tu. Dia main tukang umpan tu. Yang besar dia tu relax ya. Garang hak kecil, hak besar dia buat. Ini rokan katnya pakai kampung. Mek cetak. Bodoh nak. Baru roti tak buat. Sabar. Kampung tu kau tak kei. Kau tak kei. Ini makan kabut tu you know. Dia masuk yang ni yang kami mengai dulu kan tu. Aku buat kerah dia. Oi. Tak rasa dia makan tapi aku cerup sikit je. Tengok dia lagi. Oh, wish mai lagi. Tengok tu. Dia punya ayak tu.
Dia janji tepung kot tu. Aku bagi udang ni tak tahu. Alamak. Umpan ni kira tahu tergantung sikit aku kan tak. Dia balai juga oh. Kena nampak mata kai tau. Gede. Tengok. Cepat ni. Tapi tak besar ni tak mau makan. Oh. Slow lah tarik tu. Slow tarik tu. Relax lah. Cara sifu mengai tu, tarik slow lah. Tak perlu tarik kuat. Ha. Tenang. Tarik kuat. Mak sini. Harus jadi macam tu. Macam tu. Aduh, dah tengok. Bebas geng dia lah. Habis lah. Tu je geng. Dapat lagi satu. Donat 3 keping kan. Oh, hilang tadi. Bebas geng dia. Dia bebas geng dia betul ni. Ada buah, ada buah. Oh, dia main buah tau. Betul? Tak dekat. Banyak tu dia banyak pun. Dari main dia. Betul. Dalam. Tak keras pun dia belah ni. Tendang aja. Pun dah. Ya, nak cek umpan. Ayak laju lah ni. Ayak tengah laju. Pandang dah patut lah. Oi Sidi. Dia main kat sini, besar-besar sini. Oh. Okay, geng. Lobat tu ubah lokasi, geng. Okay, geng. Kami masih lagi memburu lobat
Sebab aku nampak dia kat dalam rumah hantu kan tadi. Banyak lah usak-usak. Lubang tu ada air tak? Kejang. Tu nampak tu. Nampak tu. Usak-usak tu. Tadi dia naik atas sikit. Ni game sak-sak je ni. Ini tadi. Oh, ini dia lagi tadi tu. Bayang dia tu. Tak nampak dia ambil lah. Oh, dia umpan. Ni kena. Sebab ni first time. Ni dia cari ni kena dayung. Dia yang ni dia cari. Dia tak ni. Dia tak jinak ni. Okay geng, merata-rata api dia tak timbul, dia kena timbul sini juga. Oh, besar. Besar ni. Tengok kan. Besar ni. Jual ni. Nak dia habis kena titik. Pok dia kami nak pok kan. Dia unduk belakang. Dia takut eh. Damai. Kamu tak slow kan tapi tu je. Hak kecil ni. Oh, ada sampai ni. Dia sampai. Apa cucuk betul sakar. Cucuk oleh. Kita tengok. Lagi. Lagi. Yang kecil balas dulu. Hak besar tak ambil je dia, pandai. Tadi. Hilang lah sini. Hilang lah. Cut. Cut hilang lah. Agak nak.
Dia rasa dia belah lah, pedas kot. Pedas kot, dia rasa dia belah. Ada lagi. Ada, main banyak. Makin banyak main. Lucu. Dekat sikit tu. Naik lagi geng. Oh bolong tu. Ada Ni. Putih pedas lagi. Dia rasa dia belah dia. Ya. Mungkin dia main balik kau sedap kot pedas-pedasan. Ada lagi. Dia menggila dah. Duduk dalam. Dalam. Dia main tu tempat kepala ni. Tu pak tu. Sini. Dah berhenti tu. Dia mencung ni. Tarik betul eh. Dia mencum dia angkat tu dia. Tak tu jangan kau kuat. Mencum. Tadi umpan donat. Ini umpan. Ni roti apa ni? Takau. Hah? Potong takau. Oh, burger. Burger potong saga. Kan kata burger Malaysia. Hilang lah dia. Ada air. Gogok bah. Pas sotong, kepala sotong. Woi, gila. Bawa mai 2 ekor.
Boleh mai dia aku. Aduh. Ingat. Dia dapat kat boy Kau. Legend. dia. Ya dia. Okay, sekarang pukul 5 lebih lah. Kami pun nak balik lah. 5.30 dah sampai 5.30. Ni sini saya kemai barang ni. Aku pun dah kemai dah ni, ada barang tak kemai lagi. Tapi aku nak tunjuk apa hasil hari ni. Hasil kami betul-betul harap kat mana ni, ikan ni hari ni kan. Betul harap ikan ni hari ni. Tunjuk bila noh, walaupun hasil ni saja. Alhamdulillah. Kira apa? Donat skeping lah. Donat skeping hari sebiji hari ni menyelamatkan marah kami. Oh, Ada hidup ni. Nak mati semua tu. dah hidup ya? Dia apa? Umpan hang ni balik apa? Ha? Umpan ni balik dia. Balik tak? Pergi ke apa ke? Ni hang ambil kan? Hang pasti benar tadi. Dah. Tak buka lagi plastik aku. Memang. Tu totong tu hamnya. Ni plastik aku ni. Ha? Tu, bawah. Mem. Buka ayak tu. Hantar bukan, boleh bukan aku kan? Dah hijau boleh. Nak udang. Bekok. Kedai tak? Kedai. Itu. Tengok. Abang aku boleh tengok. Suruh tangan dulu. Anak-anak ayah untuk makan. Okay ni kan, mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor ni. 16 ekor. Saya tak besar mana pula kalau bagi pemburu-pemburu loban saya ni saya biasa-biasa je, betul tak? Tapi alhamdulillah lah kan. Ada juga ni. 16 ekor. Baru masa pertama je bagi, baru masa kedua tak ada. Kosong pun. Ikan lain pun tak makan, ikan sisik pun tak makan. Kuat lagi. Oh ni. Loban terbit kan. Kelong batu maung geng. 16 ekor dengan hasil sebiji donat.